Hadis sahih khabar kiamat hari Jumaat. Adakah kiamat akan berlaku seretak? Kalau waktu yang berbeza gua ni pula. Mungkin dekat tempat kita masuk hari Jumaat, tempat lain tak Jumaat lagi baru kami dah gua ni gitu. Dia tak puas hati. Biarlah dia nak tanya, betul tak? Nabi kata kiamat ni kita tahu dah rupanya. Faham? Kalau orang tanya tahu dah bila kiamat? Tahu. Faham? Bila? Hari Jumaat. Jumaat bila? Mana aku tahu? Jangan khabar tahun-tahun pelawak belaka. Banyak orang duduk teka tahun 2012, 2024, 2037 tu semua tu bapak pelawak belaka. Faham lagi? Dia hari kiamat ni benda yang gaib. Benda yang gaib terhenti atas nas. Mesti ayat Quran atau hadis. Nabi kata la taqumu sa'ah illa fi yaumil jumaah. Tu je. Tidak akan berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat. Jadi kita khabar Jumaat jelah. Jangan khabar tahun. Jadi lebong, jadi pelawak, jadi dusta. Khabar hari Jumaat. Jumaat bila, tahun mana aku tahu. Dalam ilmu Allah tu. Sekadar siapa ke kita hari Jumaat. Baik. Dia ni soal ada kalau kita kan ada kemarin hari ni kami esok Jumaat. Sekarang kan bumi kan bulat. Bumi bulat ke lepek? Kalau lepek minum ketung. Faham? Bulat. Bila bulat, matahari di sini sampai Malaysia, di sini Los Angeles masih malam. Maka kita sudah sampai Jumaat. Los Angeles kami. Maka Malaysia lah kiamat dulu. Mereka kediam gitu. Jasa soal. Kalau sebut hari Jumaat berlaku kiamat, iza zulzilatil ardu zilzalaha, bila saat hari Jumaat yang Allah nak berlaku kiamat, Allah akan perintahkan malaikat goncang seluruh bumi, bukan hak sampai matahari saja. Jelas tak lagi? Katakan mana Jumaat dulu? Jepun Jumaat dulu. Jumaat dah. Maka turun perintah iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ayat ni maknanya Allah suruh malaikat goncang seluruh bumi, bukan goncang jetih saja dengan setiu. Goncang satu bumi. Bila satu bumi, kami tak ada belum lima apa dah. Hancur lebu habis. Jelas? Gitu.